Tengok bot lalu. Kalau nak bersantai di tepian pantai macam sekarang ni, aku akan gunakan satu kerusi yang aku dapatkan dari Tahan. Yang ni serius memang best. Saiz dia kecil je, berat dia tak sampai 2 kg pun kalau korang nak bawa ke mana-mana. Dan semuanya lengkap dekat dalam beg ni. Ada kaki kerusi, ada juga dia punya cushion. So, jom aku tunjuk kat korang macam mana cara nak pasang. Jadi apa yang korang akan dapat dalam beg ni adalah satu kain. Kain ni adalah dia punya cushion dia. Dan juga ada batang-batang ni. Batang-batang ni dia tricky sikit lah. Tapi tak apa. Mes sini aku tunjuk kat korang macam mana nak buka dan pasang batang-batang ni. Okey, mula-mula dia ada dua kompartmen, satu dan juga dua. Korang sambungkan je macam ni. And then korang buka ikatan sebelah dia dulu. Lepas tu masukkan je. Dan dia ada tali. Jadi dia memang sangat senang nak masuk macam ni lah. Macam tu je. Okey, semualah mana-mana yang ada. Lepas tu yang ni pula korang boleh ke bawahkan macam tu. Yang panjang ni sebenarnya dia ada dua tau. Jadi korang tarik je and then korang lepaskan dan dia terus bersambung macam tu. Sebelah dah siap, sebelah lagi pula kita buat benda yang sama. Ada satu bahagian batang ni yang dia ada lock, jadi korang boleh masukkan dan korang tekan lock ni untuk bagi masuk lebih dalam lagi. Macam ni Lepas tu korang boleh letakkan dia punya rangka ni kat bawah. Dan korang ambil dia punya kain, pastikan tulisan Tahan ni ada dekat belakang badan kita dan poket ni ada dekat luar. Korang boleh masukkan je kat kedua-dua slot besi ni dekat atas yang tinggi macam ni. Yang bawah ni pula korang masukkan juga dekat dia punya batang yang bawah pula. Macam ni Untuk yang last sekali, kalau korang tak larat nak tarik, korang boleh keluarkan dulu besi dia. Yang korang masukkan dulu dekat dia punya poket kain. And then korang boleh paksa masuk dekat dalam dia punya lubang ni macam ni So, kursi dah siap. Dia style terapung sikit. Jadi memang sangat selesa untuk korang duduk-duduk dekat tepi pantai. Wah, mantap. Kat bahagian tepi ni dia ada poket. Jadi kalau korang ada phone ke, korang ada air ke, boleh letak kat bahagian tepi ni dan korang boleh bersandar macam ni. Menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Tengok bot lalu, tengok ombak beralun dengan tenang. Ada lagi kerusi bertahan. Memang sangat mantap.